Hai, what's up guys? Hari ni saya nak ajar macam mana cara nak beli Alora Pants yang murah direct dari HQ. Sebab biasanya kalau anda tengok dekat website harga dia memang sangat mahal. Tapi bila dah register member, scan je barcode ni ataupun boleh DM untuk dapatkan link, nanti akan dapat harga yang istimewa lah. So pergi dekat page ni, tekan join now. Kemudian isilah butiran yang perlu ni. Pilih negara mana, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, mana-mana pun tak apa. Lepas tu ada banyak bahasa lah. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina ya. Lepas tu isikan butiran yang perlu. Contoh kat depan ni ialah nombor IC. Nanti akan dibawa ke page untuk verifikasi ya, untuk verification. So untuk verification kita guna sistem eKYC. So perlulah untuk scan kita punya IC ataupun identity card ataupun kad pengenalan lah. Kena scan depan dan belakang. Benda ni prosesnya dia ambil masa sikit. Nanti akan dibawa ke satu page ni. Lepas tu isilah butiran yang perlu ya. Contohnya nombor telefon, alamat, dan perlu juga letakkan email ya, email dan segala butiran yang lain lah, bangsa semua lah. Nanti korang isilah, tengok apa yang perlukan untuk isi. Kemudian tandakan rules and regulation tu, pastikan faham, and then boleh purchase terus. Pilih produk nak beli yang mana, tekan je. Okay. Kemudian buat verification, produk yang kita nak beli tu betul tak size-nya, betul tak kuantitinya ya. Okay. Lepas tu kalau dah sah, okay, terus proceed untuk pembayaran. Okay, boleh bayar guna online banking je. Sangat-sangat mudah. Okay, selamat mencuba.